Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Cetusan Idea, siri kedua, episod ketiga. Topik kita pada pagi ini adalah mengenai ekonomi halal. Itu ekonomi halal antara penciptaan kekayaan dan pengagihan kekayaan. So bersama kita untuk mengupas isu ini, pada kali ini kita undang khas dua orang pakar yang mewakili industri dan juga akademia. Okay, saya perkenalkan yang pertama, ahli panel yang pertama, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Hakimi Muhammad Syafiee, Ketua KPU Ekonomi Halal UKM. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah. Okay. Panel kita yang kedua dari rakan industri kita, iaitu Encik Muhammad Faizal bin Saidin, Pengurus Besar Unipac UKM. So, selamat datang Encik Faizal. Terima kasih Prof. Apa khabar? Sihat semua? Alhamdulillah. Okey, ini sebagai untuk warming up untuk kita memanaskan badan. Okey, sebelum kita kupas isu ni lebih detail lagi. Okey, mungkin saya nak memulakan dengan Dr. Hakimi lah. Okey. Kalau kita lihat dalam konteks ekonomi halal, bila kita sebut je ekonomi halal ni, yang terlintas dalam fikiran masyarakat kita adalah makan minum kan? Sedangkan kita tahu bahawa ekonomi halal ni dia bukan sekadar makan minum. Dia merangkumi segala aspek kehidupan manusia, khususnya dari aspek kepenggunaan kan. Betul. Jadi sebagai seorang penyidik yang banyak membuat kajian ekonomi halal, macam mana Dr. Hakimi ingin menyampaikan mesej ini kepada khalayak, khususnya pada masyarakat lah, kesedaran mengenai ekonomi halal ni bukan setakat makan minum saja. Dipersilakan. Okey, terima kasih Prof Zul selaku peneraju kluster transformasi sosial dan ekonomi di Pusat Idea. Dan bagi pihak KPU Ekonomi Halal, kita amat berbesar hati dengan jemputan ini untuk satu siri yang memberi advokasi kepada khalayak, sama ada akademia, industri, dan pada saya yang lebih utama adalah sebagai kepada khalayak komuniti umum. Jadi untuk merungkai persoalan ini, saya ingin memulakan dengan bila kita sebut halal, perkataan halal itu adalah terasnya datang daripada Islam. Dan Islam itu adalah agama. Maknanya ekonomi halal itu adalah satu perkara yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyusun atur gelagat manusia. Dalam ekonomi kita menyusun dari sudut pengurusan sumber yang terhad dan juga gelagat manusia yang tidak terbatas ini. Dan oleh kerana mungkin telah menjadi satu pegangan yang dilihat fakta oleh masyarakat umum, bila sebut halal ni makanan, kita tak boleh nak salahkan kerana itu adalah perkara yang berlaku dalam gelagat manusia. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal. Oleh kerana itu kami di KPU Ekonomi Halal ini membuat satu pegangan agar kita melihat halal yang berteraskan dalam ekonomi ini haruslah mampu mencipta kekayaan. Mencipta kekayaan pertama. Yang kedua, menguruskan kekayaan yang telah diciptakan ini berdasarkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang halal. Dan yang ketiga, akhirnya membawa kepada pengagihan kekayaan. Okey. Jadi itu teras yang menjadi pegangan kami di KPU Ekonomi Halal UKM ini. Jadi daripada situ juga, kalau kita tengok ada satu penilaian yang telah dibuat laporannya, Global Islamic Economy Report, yang beribu pejabat di Istanbul dan juga Dubai, yang telah membuat kiraan, dan Malaysia alhamdulillah sepanjang 15 tahun berturut-turut adalah negara yang berada nombor 1. Okey, kita mengatasi UAE, mengatasi Indonesia, Pakistan, apatah lagi misalnya. Jadi daripada situ, dalam laporan ini, okey, ada 6 sektor yang menjadi teras, dan saya kira itulah yang sepatutnya menjadi pegangan fakta, bukan lagi persepsi kepada masyarakat khalayak. Yang pertamanya pastinya lah dari sudut makanan halal ini, food and beverages. Yang kedua ialah kewangan Islam. Okay. Yang ketiga ialah pharmaceutical dan juga kosmetik. Ini yang dah terkenal sekarang ni, sebab Siti Nurhaliza misalnya adalah artis yang membuat kosmetik. Jadi kosmetik ni di mana negara-negara Islam ni, kerana adakah kita sebagai pengguna semata-mata? Okay. Saya masih ingat lagi, saya pergi ke Thailand tahun lepas, bertemu dengan pengeluar produk kosmetik.
pengasas kosmetik, dia sendiri pun rupanya pun dah tak halal, tapi nak ke arah kosmetik yang halal ini. Jadi dia melihat ada pasaran di situ. Yang ketiga, yang keempat, dari sudut modest fashion. Fashion sekarang ini, sama ada lelaki ataupun perempuan, harus berlandaskan kepada saranan dan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Sebab saya sebutkan halal itu adalah agama. Yang keempat. Yang ketiga adalah pelancongan dan juga travel and tourism ini. Pelancongan, perjalanan, dan kita tengok misalnya Jepun, negara bukan Islam. Jadi bila berlaku isu Islamofobia satu ketika dulu, dan sampai sekarang pun ada, biasanya orang-orang Islam khususnya daripada Timur Tengah pergi ke Eropah. Tapi sekarang ada masalah kerana isu Islamofobia itu, tendensi mereka pergi ke negara seperti Jepun, Korea, dan sekarang mungkin China. Jadi perlukan keperluan kepada halal itu. Betul. Ataupun kalau sekurang-kurangnya Muslim friendly, mesra Muslim. Okey, itu yang kelima. Dan yang akhirnya adalah media dan rekreasi. Jadi media kita juga harus memberi satu saranan yang membawa kepada halal itu tadi. Jadi itu 6 tonggak yang menjadi indikator kepada ekonomi Islam, yang saya kira mungkin kita bawa naratifnya kepada ekonomi halal. Yang saya sebutkan di awalan tadi adalah satu proses yang berlandaskan nas Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, halalan thayyiban. Halal adalah halal, thayyiban itu suci, bersih dan sebagainya. Mungkin kita boleh bincangkan lebih mendalam. Yang membawa kepada penciptaan kekayaan, pengurusan kekayaan, dan yang ketiganya pengagihan kekayaan. Dan kalau kita skopkan perbincangan kita, naratif perbincangan kita pada bagian ini kepada 6 sektor tadi yang dapat mendukung agenda penciptaan kekayaan dan akhirnya pengagihan kekayaan, Prof. Okey, sangat menarik. Terima kasih Dr. Hakimi. Sekurang-kurangnya apa yang disampaikan oleh Dr. Hakimi telah merungkailah mungkin salah fahaman selama ini. Orang cakap ekonomi halalnya asyik terfikirkan makan minum kan. Tapi sekarang kita dah nampak bahawa konsep ekonomi halal dalam Islam ni dia merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia, bukan setakat halal minum, tapi aktiviti ekonomi yang lain juga yang telah dibincangkan tadi lah. Okey, saya nak beralih kepada Cik Faizal selaku rakan industri kita. Okey, kalau kita lihat dari perspektif firma, okey, kita dapati bahawa banyak permintaan, sudah pastilah banyak permintaan di kalangan firma-firma untuk memastikan produk mereka ni sekurang-kurangnya mendapat persetujuan halal. Okey, dan itu ada selling point lah sekiranya firma-firma tadi, khususnya firma kecil dan sederhana lah untuk menembusi pasaran bukan saja dalam negara tapi juga di luar negara. Jadi saya nak tahu selaku pemain industri yang membantulah firma-firma tadi, bagaimana Cik Faizal melihat dari aspek permintaan di kalangan industri untuk memastikan produk mereka ini mendapat pengiktirafan halal yang akhirnya boleh menembusi pasaran yang lebih besar lah. Dipersilakan. Okey, terima kasih Prof atas jemputan pada pagi ini. Jadi dari sudut pandang industri dan juga Unipact kami sendiri, nak tambah kepada terjemahan yang Dr. Kimi dah pun kongsikan tadi, kami melihat ekonomi halal ini dia bukan lagi sekadar isu keagamaan semata-mata. Malah ia telah berkembang menjadi satu tanda aras kualiti dan keselamatan global quality assurance. Tambah pula dengan pasaran market yang makin membesar, kebanyakannya syarikat di luar sana, dalam ataupun luar negara, telah mula melihat halal ini sebagai satu business decision yang perlu mereka nilai dengan lebih teliti. Sebab seperti yang Dr. Hakimi sebutkan tadi, pasaran halal ini besar kan, nilainya bilion dan juga trilion dolar kan. Jadi dengan pasaran yang besar dan juga ini, kami melihat ini peluang PKS untuk join halal ini memang sangat besar. Dan kami melihat pattern ini, trend ini, ada 3 faktor yang mendorong kenapa berlakunya pertumbuhan orang anggur halal sekarang ini. Yang pertama, peningkatan kesedaran pengguna terhadap konsep halalan thayyiban. Yang kedua, keperluan pematuhan perundangan dalaman ataupun luar negara. Dan yang ketiga, the nature of the supply chain itu sendiri. Kan, yang pertama tadi tentang kesedaran pasal halalan thayyiban. Pengguna hari ini mereka telah lebih bijak kan, mereka ada akses kepada maklumat dan mereka
nakkan makanan yang bukan sekadar halal, malah yang thayyib, baik, bersih dan selamat. Jadi apabila demand itu tinggi, nak ia akan meningkatkan meningkatkan dari segi perundangan, standard dan sebagainya. Jadi peningkatan dari segi permintaan dari segi produk yang halal dan bersih, permintaan dari segi nak buat testing secara saintifik dengan Unipack contohnya kan, nak tahu kandungan DNA babi, nak tahu kandungan alkohol, nak tahu kandungan bahan-bahan terlarang kesihatan makanan seperti kandungan logam berat, pesticide dan lain-lain juga mikrobiologi. Ini yang menyebabkan para pengguna mereka nakkan bukti. Jadi mereka demand sekarang ni di social media sebagainya. Ia akan menyebabkan berlakunya perkara yang kedua. Pihak kerajaan ataupun badan otoriti dia akan membangunkan satu keperluan pematuhan terhadap undangan akta contohnya, akta makanan, farmaseutical. Setiap negara berbeza-beza. Malah ada juga follow dengan standard. Kan? Jadi bila ada standard ini, pasaran pihak industri mereka melihat halal sijil halal ini sebagai pasport untuk mereka keluar negara. Jadi tanpa pasport mungkin susah lah nak pergi luar negara kan. Jadi mereka adanya halal ini, mereka boleh pergi dengan lebih jauh. Dan yang tiga yang penting, the nature of the halal seperti ini sendiri. Syarikat yang besar bila mereka ada halal, mereka perlu pastikan mereka punya pembekal bahan mentah ke sampai semua kena ada halal juga. Jadi secara tak langsung ia akan mewujudkan PKS kena rebut peluang. Mereka ada peluang untuk pergi yang lebih jauh, dan mereka ini secara tak langsung dan secara langsung menyebabkan berlakunya kesan domino terhadap ekonomi industri sendiri yang positif. Dan di Malaysia umpamanya kita ada banyak skim. Kita ada skim halal pasal makanan, kita ada skim halal pasal medical device, kita ada skim halal untuk pharmaceutical, dan pelbagai lagi. Jadi untuk pembukaan ni saya rasa tu dulu. Nanti ganggu Dik lah. Next slide. Okey, kita telah pun mendengar pandangan dari dua perspektif yang berbeza, rakan akademik kita Dr. Hakimi dan rakan industri kita Encik Faizal. Okey, mungkin saya nak beralih semulalah pada Dr. Hakimi. Tadi Dr. Hakimi ada memberi penjelasan secara umum sajalah macam mana ekonomi halal ni dia boleh menjadi game changer ataupun pemacu perubahan dalam usaha negara untuk meningkatkan lagi nilai kekayaan, dan akhirnya nilai kekayaan tadi kita terjemahkan dalam bentuk pengagihan pendapatan lah. Jadi macam mana Dr. Hakimi melihat isu ni secara lebih ke depan lagi? Apa yang perlu dilakukan oleh negara lah? Okey. Perkara pertamanya dalam saya nak sebut untuk respon kepada apa persoalan macam mana Malaysia ini boleh jadi yang terkedepan dalam konteks ekonomi halal ini, seperti yang sahabat panel saya menyebut tentang pasport tadi, pensijilan, melalui pensijilan. Itu adalah tidak ada lagi keraguan yang Malaysia sebagai yang utama. Bila ada sahaja logo halal JAKIM oleh negara kita, maka proses halal thayyiban itu telah pun dipenuhi secara, pada saya mungkin secara absolut. Diterima dengan baik oleh negara bukan Islam, apatah lagi negara Islam. Maknanya pensijilan itu adalah kita telah pun meletak satu tanda aras standard yang tertinggi dan diterima memenuhi piawaian standard global. Yang kedua, Prof Zul, kalau kita nak tengok macam mana negara kita boleh terkedepan, saya amat tertarik apabila pemerintah negara kita dalam RMK ke-12, sekarang kita berada dalam RMK ke-13, 26 hingga 30, maknanya tahun 21 hingga 25, buat pertama kalinya halal telah diletakkan sebagai salah satu sektor daripada 8 sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain daripada elektronik, selain daripada industri yang lain, sama ada peringkat dagangan, di peringkat keusahawanan, perdagangan dalam negara, keusahawanan. Jadi halal ini di mata kata. Kalau kita tengok senarai kita ada 400 lebih unit agensi yang terlibat disebut halal ini. Jadi koordinasi itu amat penting sekarang. Jadi apabila
bermula RNK 12 yang telah meletakkan sektor halal ini sebagai pemacu pertumbuhan, maka haruslah aktiviti ekonomi itu berlaku. Ya. Okey. Dari sudut pengeluarannya, bukan hanya sijil saja. Sijil untuk kita letakkan standard, tetapi apa selepas itu? Okey, ini persoalannya sekarang yang menjadi mungkin membelenggu kita di dalam rakyat negara kita, sama ada di peringkat kerajaan, industri, akademia, pengguna. Bila kita sebut trillion dollars of transaction ini, trillion, billion, adakah kita hanya sebagai dari sudut pengguna? Itu persoalan sekarang ni. Kita hanya guna. Okay. Ini yang saya ingat lagi satu perbualan saya dengan Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi, yang telah diangkat sebagai bapa pembangunan industri halal ini oleh negara 2 tahun lepas, yang sebut, dia kata macam mana Thailand boleh lagi cepat daripada kita. Thailand bukan negara Islam, kita negara Islam. Seperti yang Encik Faizal sebutkan tadi, ini bukan hanya sentimen agama yang bila sebut halal mesti orang Islam. Itu bukan pokok dia. Kerana orang bukan Islam terlibat lebih. Okey, saya sebut 6 sektor tadi, misalnya pharmaceutical and cosmetic. Negara yang mendominasi adalah Singapura. Maknanya kita dah nombor 2. Jadi keadaan-keadaan itu maknanya ada sektor ekonomi yang sifatnya tinggi dari sudut skala pengeluaran, dari sudut penjanaan kekayaan pendapatan, harus didominasi oleh negara kita. Apa intipatinya? Maknanya kita harus menyediakan modal insan. Modal insan, saya ingin menggunakan istilah modal insan kerana modal itu boleh kewangan, bangunan, tapi insan itu harus dibangunkan. Dan saya kira itulah antara agenda yang KPU Ekonomi Halal UKM ini ketengahkan, memberi latihan yang sepatutnya, yang mana modal insan kita dalam industri ekonomi halal ini bukan hanya untuk memenuhi keperluan dalam negara, tetapi juga boleh tak secara profesionalnya kita menawarkan modal insan kita ni negara-negara yang seperti di Jepun, seperti di Korea. Kerana kita telah ada standard, tetapi macam mana kita mengisi modal insan dan memperkasakan industri yang utama itu tadi. Itu ada persoalan ataupun jurang yang mungkin kita boleh perhalusi, kerana kita di universiti ni, Prozul pun maklum, sahabat saya Cik Faizal pun makruf, kita dalam konteks sekarang bukan hanya sekadar kita nak membuat penerbitan penyelidikan, tetapi macam mana apa yang dibuat oleh kita di sini dapat memberi kesan kepada pemerkasaan industri. Okey. Yang saya dah sebutkan tadi, intipatinya adalah kepada modal insan. Adakah mungkin dengan UNIPED adalah penyedia latihan halal, boleh bekerjasama dengan kami untuk graduan kita yang boleh, sekarang ni kita ada isu kebolehpasaran graduan, dan oleh kerana halal adalah salah satu sektor utama dalam pemacu pertumbuhan ekonomi negara kita pada masa ini, maka kita haruslah berperanan untuk menyediakan ini. Itu satu ruang lingkup yang saya rasa perlu kita fokuskan. Tak mungkin kita ni sebagai akademia ni menjalankan dagangan ekspor import, tetapi contoh kalau kita nak membantu dari khidmat nasihat, membangun kapasiti, kompetensi kepada komuniti industri, mungkin kita ada kelebihan. Jadi pengembelingan kelebihan itu harus kita buat, dan di situlah saya kira dengan ruangan yang Pusat Idea telah inisiatifkan ini untuk podcast yang mungkin boleh membawa ruang kepada advokasi kepada pihak-pihak yang berada di luar sana. Jadi itu persoalan yang saya kira Prozul, kita telah ada ruang yang jelas untuk mencipta kekayaan, tapi kita mampu ataupun buat atau tak. Kalau tak ada penciptaan kekayaan, macam mana kita nak bagi kekayaan? Tak ada duit, macam mana kita nak keluar zakat wakaf misalnya, kan? Okey. Itu respon saya. Okey, terima kasih Dr. Hakimi. Ini very interesting lah, sangat menarik perbincangan tadi. Okey, cuma Dr. Hakimi dia melihat dari aspek makro, lihat dari aspek negara lah. Dan Cik Faizal akan lihat dari perspektif industri. Jadi kalau kita lihat di dalam pasaran, sekurang-kurangnya ada dua firma yang mungkin boleh katakan bersaing. Satu, industri yang besar, large scale, yang boleh keluar mass production, kan. So mereka boleh menikmati faedah ekonomi lah. Ekonomi berskala itu yang kita belajar dalam ekonomi. Berbanding dengan perusahaan kecil dan sederhana yang baru nak muncul dalam pasaran, akhirnya bila melibatkan diri nak katakan untuk mendapat sertifikasi halal, mereka fikir macam-macam.
satu dari segi kos dan sebagainya. Jadi sebagai pemain industri, macam mana Cik Piazza melihat peranan yang dimainkan oleh UNIPEC lah, khususnya boleh at least memberi balance, penyeimbangan lah dalam usaha untuk membantu firma yang mungkin berskala besar. Pada masa yang sama juga kita nak bantu juga firma-firma yang small medium enterprise ni, untuk mereka juga boleh ke depan, dan juga pengagihan kekayaan tadi bolehlah diagihkan secara sama rata lah kan. Maksud tidak monopoli oleh firma-firma khusus saja. Silakan. Okey Prof, ini soalan yang memang orang kata apa, break mata kan. Jadi betul, pada peringkat awalnya setuju ya pada saya, di peringkat awal kita boleh nampak yang pemain industri yang besar lebih mendominasi, kerana bak kata Dr. Kimi, mereka mempunyai sumber kewangan dan modal insan yang lebih kukuh. Namun realiti bagi PKS kita adalah kepada mereka perlu melihat ini sebagai satu cabaran yang membawa pulangan, pulangan dalam bentuk potensi. Jadi berdasarkan pengalaman kami, PKS ini dia ada beberapa isu. So once kita nak go, apa yang kita boleh bantu, we need to identify the problem kan. Jadi cabaran PKS ni kebiasaannya mereka boleh dengan kos. Betul, kos. Kos yang kadang-kadang tu melibatkan penyediaan fasiliti untuk kita patuh kepada keperluan halal, keperluan akta dan juga keperluan lain-lain standard. Dan yang kedua juga kekangan dari segi nak menyediakan dokumentasi yang teknikal. Sebabnya halal Malaysia ni dia satu standard. Dia standard sama, dia nampak Malaysia standard. Standard dia sama level dengan, sama konsep dia sama dengan ISO. Kan, siapa yang familiar dengan ISO tahulah nak buat dokumen tu memang agak teliti dan perlukan perhatian yang khusus. Jadi bila inilah antara faktor yang bahkan BKS ni dia macam isulah di BKS nak menyediakan dokumen tu dan juga fasiliti. Namun saya dan DPAC, kami selalu berpesan cuba nak buat advokasi, katakan bahawa dengan adanya persetujuan halal ini, PKS ini dia boleh melonjakkan nilai produk mereka. Sebabnya dengan adanya sedia halal ini, dia akan memberikan level playing field kepada PKS yang ada di sini. Dan bila ada level playing field, kita nampak pergi ke pasar raya, kita nampak produk tempatan, produk River boleh ada bersama dengan produk antarabangsa dalam satu rak yang sama, chef yang sama, dan juga dalam satu pasar raya yang sama. Jadi ini memberikan lebih nilai tambah kepada mereka untuk bersaing dengan syarikat luar negara, kerana mereka ada akses tersebut. Jadi saya berpendapat bahawa dengan adanya benda ini, dia menunjukkan bahawa kekayaan itu, Dr. Prof, memang sebenarnya dah pun diwujudkan dan caranya umumnya sedang diagihkan. Cuma PKS kita memerlukan tangan untuk memimpin mereka melepasi halangan-halangan teknikal yang kita sebutkan tadi. Di sinilah perlunya ekosistem sokongan as per highlighted by Dr. Hakimi yang sebentar tadi lah kan. Jadi peranan UNIPEC lebih kepada untuk kita bantu industri menyediakan jabatan teknikal. Kami dan juga pihak KPU Ekonomi Halal bersama dengan pelbagai lagi institut dalam UKM ini, kami menggunakan pendekatan untuk menjadi jambatan teknikal kepada mereka. Dah tahu problem, how to solve kan. Jadi apa yang kita buat di sini, kami sedar bahawa industri tak nak dibiarkan secara bersendirian. Dan kami tumpu pada pendekatan tiga teras. Penyediaan latihan dan peningkatan kompetensi, bimbingan secara terus ataupun perundingan, dan yang ketiga analisis makmal. Jadi inilah bentuk sokongan yang kita berikan. Kami juga pernah buat kerjaan yang mungkin Dr. Kimi boleh sharekan lebih lanjut. 2-3 tahun lepas, kami bersama dengan pihak KPU Ekonomi Halal, FVP, FST, UKM Career, untuk kita melatih sekitar 200 orang pelajar UKM dalam kursus eksekutif halal, dan kemudian kita padankan mereka dengan industri. Jadi mereka yang akan bantu industri untuk
mohon sejalan dan sebagainya. Jadi ia bukan sahaja memberi peluang, memberi manfaat kepada industri PKS, malah membantu meningkatkan kadar kebolehpasaran kaduan kita sendiri. Itulah antara sedikit yang boleh saya kongsikan. Okey, terima kasih Encik Bazal. Think satu kupasan yang menarik. Saya nak berbalik semula kepada Dr. Hakimi. Memenangkan penubuhan KPU halal ni dikutkan merupakan pasal pertama lah. Okey, kumpulan pendidikan universiti di bawah kluster transformasi sosial dan ekonomi yang saya jaga. Dan kalau boleh mungkin Dr. Hakimi boleh jelaskan kepada kelayak nanti macam mana KPU ekonomi halal ni dia boleh menjadi pemangkin lah dalam usaha negara, khususnya UKM lah, kalau kita nak champion dalam usaha untuk mentransformasikan sosial dan ekonomi, tapi kita nak leverage konsep ekonomi halal. Okey, pertamanya Prozol, kita sebut tentang kumpulan penyelidikan universiti ini, dan telah ditetapkan setiap KPU ini harus merentasi bidang yang lain. Oleh kerana itu, kami di KPU Ekonomi Halal ini, saya sendiri daripada Fakulti Ekonomi Pengurusan, kita juga ada ahli daripada Fakulti Sains Teknologi, Fakulti Farmasi, Fakulti Pengajian Islam, disokong dengan industri, cukup rapat oleh UKM Unipack pastinya. Dan daripada situ kita bagi setiap ahli ini sebagai ahli penyelidik, kerja hakiki yang utama pastinya kepada pendidikan, penyelidikan, penerbitan. Okey, itu kita maklum. Mungkin kajian kita merentasi daripada ekonomi, farmasi dan ekonomi misalnya. Okey, itu kita laksanakan. Yang keduanya, Prozol, dari sudut kita bekerjasama rapat dengan Dana di UKM ni, alhamdulillah. Tapi kena cari lagi duit, walaupun alhamdulillah syukur tu kita bekerjasama rapat dengan Chancellor selaku penjaga kepada kursi dan juga endowment termasuk wakaf di UKM ini. Kita ada dana endowment ekonomi halal sebanyak 1 juta alhamdulillah, dan dana ini harus kekal, prinsipalnya harus kekal. Itu sebab saya sebut kena cari duit lagi. Jadi KPU bekerjasama dengan dana endowment halal ini untuk menjalankan program. Okey. Oleh kerana kekangan kewangan, maka program-program kita harus disokong dengan bantuan kewangan yang lain. Okey. Misalnya yang jelas yang akan datang mudah-mudahan menjadi, kita mendapat permintaan daripada pihak Korea dan juga China. Okey, mereka ingin melatih professional chef dia orang. Okey, insya-Allah dalam tahun ni dijangka akan menghantar ke sini untuk belajar tentang halal ini, melawat di restoran halal ini. Itu yang saya sebutkan tadi. Maka kita ada kelebihan kapasiti untuk memberi pendidikan, latihan, bimbingan seperti yang Cik Faizal sebutkan tadi. Dan daripada situ juga, maknanya kita adalah satu kelebihan yang ada pada kita adalah dari sudut khidmat nasihat. Okey. Dan secara peribadinya saya melihat harus diberi satu penekanan yang halal ini adalah daripada agama, dan bila datang daripada agama Islam, ianya sifatnya mesti ibadat. Okey, sifatnya mesti peribadatan, bukan hanya untuk kerja-kerja, cerita-cerita dalam dunia, tapi juga ke akhirat. Saya bagi contoh yang cukup lama kan. Kita ambil contoh tabung haji. Haji itu ibadat, tapi bila dilembagakan, diinstitusikan, kita tengok lembaga tabung haji adalah entiti yang memberi kesan langsung kepada sosioekonomi dan pertubuhan negara, pelaburan dan sebagainya, peladangan. Okey. Jadi di situ kita lihat halal ini sama juga harus dijaga dari sudut pegangan agama itu. Dan insya-Allah kalau dengan kerja kuat kita, dan orang buat Islam kerja kuat, maka walaupun dia buat halal, maka dia yang dapat, dia yang kaya kan. Ini yang saya lihat menjadi dilema kepada umat Islam. Kita cakap halal tu Islam, tapi kita kata sebab apa? Sebab kita nak makan halal. Tapi boleh tak kita yang buka kedai halal? Itu persoalannya pula lepas ni. Okey. Jadi itu yang saya kira menjadi jihad kami di KPU Ekonomi Halal ini untuk memberi penekanan. Bukan cerita macam Prozol sebutkan tadi, bukan cerita makan je. Dia ada cerita farmasinya macam mana, sains makanannya macam mana, dari sudut teknologinya macam mana kan. Dan itulah kita di ekonomi yang nak memasarkan adakah viable atau tak viable. Jadi itu saya kira menjadi
menjadi pegangan kita di KPU, dan mudah-mudahan penawaran kita di UKM ini dengan kerjasama UKM Unipack, kerjasama dengan Pusat Idea, membawa kepada nilai kebangsaan yang ada di UKM ini. InsyaAllah. Ya. Oh, sangat menarik perbincangan kita dua pagi ini. Encik Faizal, tadi Dr. Hakimi telah explain dia punya vision dan mission lah. Macam mana dia nak memastikan KPU ekonomi halal ni boleh menjadi game changer lah kepada usaha negara dalam nak memperkasakan lagi ekosistem ekonomi halal kan. Dari perspektif Unipack sebelaku industri, apakah peranan yang Unipack boleh bantulah? Bukan semata-mata KPU halal, tetapi juga semua penyidik kita. Sebab kita pun banyak penyidikan, ada yang kita buat inovasi, bukan setakat kita keluar produk-produk barang makanan saja, pelbagai produk. Jadi macam mana peranan Unipack kat sini boleh membantulah rakan-rakan penyidik kita yang melintasi disiplin. Dipersilakan. Okey. Ni soalan cepu cemas ni. Kan? Pertamanya kami akui yang ada jurang di antara akademik dan juga industri, yang kita kami maklum, dan kita faham jurang itu pun sememangnya dan sedang dirapatkan antara usaha kita buat secara bersama. Jadi dalam kita nak merapatkan jurang ini, kita perlu juga kena pastilah apa isu-isu yang PKS biasa hadapi. Selain daripada isu yang saya nyatakan tadi, kami nampak bahawa PKS kita ni kebanyakannya mereka ada banyak rasa risau dan juga takut proses susah, takut nak sediakan dokumen, takut kena audit, kan, takut macam-macam, gagal dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat dalam merapatkan jurang antara penyidik universiti, akademia dan juga industri ini, kita cuba untuk memudahkan bahasa akademik kepada bahasa industri. Kan itu yang kita nak kata layman term lah, kan, mereka lebih faham. Apalagi yang PKS lah, all the founders kan. Jadi kita bila kita memudahkan ni, dapat memudahkan bahasa ni, kita menyediakanlah beberapa kaedah. Yang pertama, kita dari segi penggunaan bakat. Supaya untuk kami dah tersentuh, kita melatih pelajar kita supply kepada mereka, maka mereka hilang rasa takut. Sebab apa? Mereka dapat staff yang dah kompeten. Mereka tak hilang rasa takut. Bila hilang rasa takut, diganggu pada yang kedua, nak mencari solution. Itulah come our kita punya pendidik kita, kan, solusi pendidikan. Masa nak buat dokumentasi tu, kita ada jumpa masalah, kan, masalah katanya contohnya sumber ramuan tu tak ada yang sumber yang halal. Datanglah kita punya penyidik nak bangunkan solution, kan, solusi atau alternatif secara saintifik. Kemudian bila ada benda ni, go yang ketiga pula, intervensi kos. Bila kita intervensi kos, kita ni selaku universiti kebangsaan, kita cuba upaya untuk menawarkan harga package yang lebih kompetitif berbanding yang di luar sana. Dan bila kita tawar harga yang lebih kompetitif untuk PKS, ia sikit sebanyak melengkapkan kita punya tiga apa yang tadi, kita punya nak mendapatkan jurang tersebut. Jadi dekat ini kita boleh membawa naratif bahawa perbelanjaan yang mereka keluarkan itu bukanlah kos, baliknya ialah satu bentuk pelaburan jangka masa panjang, bukan kos yang hangus begitu saja. Kan, so inter business kita lebih kepada memberikan nilai tambah yang lebih. Datang ke Unipack, kita ada penyidik boleh bantu selesaikan masalah. Kita ada nak pelajar internship, kita ada fakulti, kan. Jadi kita tawarkan perkhidmatan kita secara lengkap dengan bantuan penyidik ni. Inilah cara mudah ya Prof. Kami berharap sekarang dah makin ramai yang mula datang kita dan mendapatkan lebih ramai pelajar-pelajar kita, dan ini antara kita punya USP lah yang boleh kita ketengahkan, dan diharapkan dengan cara ini kita boleh sikit sebanyak mengurangkanlah jurang tersebut. Kan? So saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada KPU. Sebab KPU ni dia platform yang ada rentas disiplin. Jadi senang kerja kami Prof. Cari seorang dapat macam-macam, kan. Kalau tak dia pergi buy one by one, kan. Jadi lambat. Bila lambat industri ni dia
cek lain kan. Jadi bila kita cepat, kita ada kepakaran, kita bisa selesaikan masalah nak apa, so one stop center lah. Jadi senang. Wow, okey. Terima kasih Encik Fazal. Pencerahan yang sangat menarik lah. Masa agak mencuri kita ni. Maksudnya banyak lagi saya nak tanya ni. Tapi sebabnya kita tertakluk kepada kekangan masa, mungkinlah sebagai penutup mungkin pendengar nak tahulah untuk masa hadapan macam mana Dr. Hakimi boleh melihat potensi KPU lah, KPU, adakah KPU ni akan dinaik taraf supaya dia boleh menjadi satu center of excellence yang akan membantu negara khususnya dalam apa-apa aktiviti yang melibatkan penyidikan ekonomi halal? Ya, saya kira itu adalah perkara yang di depan kerana hari esok masih lagi cita-cita. Dan keazaman kita ada pastinya ke arah itu. Cuma kita harus bersedia untuk dibandingkan dengan yang lain. Okey, mungkin banyak tempat sudah ada. Itu sebabnya kita letakkan ekonomi di depan tu, ekonomi halal. Kerana apa? Kerana ekonomi ini sifatnya dinamik. Betul. Okey. Kalau dulu kita kata dagangan bebas, bila datang Trump tiba-tiba tarif kan, tak pernah berlaku. Jadi dinamisme ekonomi itulah menjadi pegangan kita dan akhirnya pasti kita akan usahakan untuk menjadi sebagai satu pusat yang sekurang-kurangnya sebagai nasihat panduan untuk jalan ke depan. Itu harapan cita-cita secara ringkasnya Prozol, dan kekuatan dana endowment ekonomi halal itu tadi mungkin boleh menjadi asas kepada jihad dan perjuangan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Semoga dipermudahkan. Cik Fazal, macam mana pula dari segi future direction khususnya UNIPEC lah. Macam mana UNIPEC ni boleh terpanggil merancak lagi lah inisiatif UKM untuk menonjol sebagai universiti yang menjadi terpanggil ke depan lah dalam membangunkan ekonomi halal. Okey. Kami memang ada rancangan jangka pendek yang juga panjang, dan untuk masa depan kami dalam perancangan untuk menjadi one stop center bagi TIC. Okey, testing, inspection dan juga certification dalam bidang kualiti dan juga bidang halal. Tujuannya mudah. Kami selaku entiti bawah Universiti Watan, Universiti Kebangsaan ini, kita nak memendekkan masa go to market para usahawan. Kan kita ramai sekarang ni yang generasi muda yang punya idea. So kita tak nak mereka ni rasa susah nak buat bisnes kan. So kita cuba untuk go to market lah. Pertama kita akan cuba bantu dari segi mempercepatkan proses dengan cara kita bagi sistem bimbingan yang lebih efisien, ramai pakar. Kami tak nak mereka ni tersangkut dengan benda-benda yang kecil macam salah isi borang, kan, premis tak ikut spek, benda yang kecil yang boleh kita atasi dengan lebih baik. Dan kedua, kita akan bantu dari segi memastikan integriti produk yang mereka hasilkan itu melalui ujian makmal supaya pengguna yakin pun yakin. So the motto is our product is not only tested but also trusted. Jadi saya kesimpulannya, kami di UNIPEC sentiasa committed dengan hala tuju UKM dan juga KPU untuk bukan sahaja menjadikan usahawan kita ni, industri kita ni sebagai jago hebat di dalam negara, tapi juga boleh menjadi pemain industri peringkat global yang memegang sijil halal Malaysia dan membawa nama Malaysia keluar negara. Jadi itu dia kami harap lah. Dengan sokongan daripada penyidik universiti, pengurusan UKM, kami yakinlah yang direction kita sebagai buah syarikat ni boleh berkembang lebih baik pada datang. InsyaAllah dengan gabungan bijak pandai kita, rakan-rakan akademia, penyidik kita yang tersohor, yang merentasi disiplin, itulah kita punya spirit lah. Sekarang kalau nak menyelesaikan permasalahan ekonomi, dia tidak boleh monodisiplin. Kita terpaksa memanfaatkan kepelbagaian kepakaran yang merentasi disiplin. Contoh macam tadi Dr. Hakimi lihat dari aspek bagaimana dia menggabung jalinkan pakar-pakar pelbagai bidang, kan. Contoh dari aspek food technologies penting, kan. Dr. Hakimi sebagai ekonomis lihat dari aspek lain. Ustaz-ustaz lihat aspek lain. Betul kan? So dia akan menggabung jalinkan satu kepakaran lah yang kita rasa akan memberi satu impak besar lah kepada pembangunan ekonomi halal negara lah. Dan kita juga boleh menjadi apa kita panggil orang yang aktif lah, bukan pasif dalam menyahut cabaran dasar ekonomi halal negara. InsyaAllah. Itu yang kita nak lah. Jadi masa pun agak mencemburui kita. Jadi bagi pihak
Pusat Idea dan juga Kluster Transformasi Sosial dan Ekonomi. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Hakimi, Encik Fazal kerana sudi meluangkan masa untuk menjayakan rancangan seri podcast kami. So kita harap perbincangan ini akan sedikit sebanyak akan mengubah mindset pendengar-pendengar. Khususnya bila sebut ekonomi halalnya, dia tidak fikir asyik makan minum saja. Jadi maksud dia kena fikir ada peluang-peluang kekayaan. Yang mana bila ada peluang kekayaan ni, sudah pasti dia akan memberi impak kepada usaha-usaha negara untuk mentransformasikan agenda pembangunan sosio-ekonomi negara. Jadi akhir kata dari saya selaku moderator untuk siri ketiga. Itu sekianlah daripada kami semua untuk podcast Cetusan Idea. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Sekian, terima kasih.